Hai, get ready with me. Hari ni saya nak masak nasi kuning dan juga ayam masak merah. Yang ini menu yang aku bergaduh dengan kawan aku. Kau jadi macam-macam dia punya lauk. So first kita basuhkan beras, lepas tu kita masukkan dalam kuali, masukkan garam dan juga kunyit serta santan. Kau masak sampai dia jadi separuh masak macam ni. Dan lepas tu aku gunakan daun pisang aku yang dah layu ni. Lepas tu kita masukkan dekat dalam periuk pengukus macam, dan masukkan daun pandan. Next kita nak buat ayam masak merah. So first korang kena gorengkan ayam. Lepas tu kita letakkan 4 sekawan. Ini menu kawan aku, letak bawang putih, bawang merah, halia dan juga serai. Dan lepas tu kita masukkan juga serai yang dititik-titik dan juga daun pandan. Ini lepas tu kita masukkan sos cili dan juga sos tiram, cukup rasa, ajinomoto dan juga garam. Lepas tu korang kena kacau-kacaukan lah. And then last one, kita kena masukkan gula. So ni depend pada korang lah. Yang ni masak style kawan aku. Dia nak letak 4 sekawan, aku nak letak daun pandan. Sekali kau masukkan sekali harum. Dan lepas tu bila dah nampak dia dah pecah minyak, dan kita masukkan ayam. Okey, dah siap. Korang tak payah cuba tau.